Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseimbangan dalam agama Islam bukan bermaksud kita perlu juga buat dosa-dosa. Jangan sibuk fikir tentang pahala je. Bukan bermaksud kita perlu juga melakukan zina. Jangan sibuk tentang kahwin yang halal saja. Keseimbangan juga bukan bermaksud kita perlu makan yang haram, minum yang haram, bukan saja makan yang halal dan minum yang halal. Kita tanya diri kita, adakah kita dimomok-momokkan tentang kesederhanaan lah dalam agama Islam ini? Adakah ia bermaksud tak payahlah solat 5 waktu, seminggu sekali solat Jumaat sudah? Ataupun kita mesti raikan agama-agama lain, kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama bekerjasama menjayakan agama lain. Jadi kita nampak bagaikan kita ni orang yang toleransi terhadap agama lain. Bertakwalah. Kita kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mempertingkatkan ketakwaan kita dengan amal soleh, bukan kita mengurangi dan mengecilkan ibadah.